Kadang, kebaikan datang tanpa kita sedar. Dan tangan yang menghulur itu tidak pun minta untuk dikenali. Menjadi lebih baik bukannya sempurna. Tetap usaha juga yang membezakan kita. Mungkin permulaan setiap manusia itu serupa. Tetapi siapa yang tahu mengakhiri kita seperti apa? Ada kalanya kita melihat sisi buruk dari manusia lain yang sedang terlupa. Apakah tugas kita juga untuk memperingatkannya sebagaimana kita tidak mahu kita yang terlupa? Sekejap ni, nak akak sekejap ni. Ufah, ya? Malah ada orang minta nak join sekolah kita, boleh ke? Boleh je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanan, kenapa ni? Ada apa-apa jadi ke? Salah ke kita suka dekat orang? Cinta tu kan fitrah. Betul, cinta tu memang fitrah. Tapi cara kita layan perasaan tu yang menentukan sama ada cinta tu masih suci ataupun tak. Hanan, ambillah ni. Ayat ni selalu bantu saya waktu saya down. Yelah. Terima kasih. Sesungguhnya Tuhan kamu sesudah itu, taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanan, buat apa tu? Dah lah tu main phone. Jom kita ngaji sama-sama. Sorry. Sadaqallahul Azim. Okay, jumpa korang minggu depan Okay. Awak nak pergi mana? Oh, saya nak pergi dalam library. Kalau saya nak minta tolong pinjamkan buku boleh? Boleh? Terima kasih. Sama. Kadang, kesedaran datang dalam bentuk keadaan di mana kita sedang selesa berada di jalan yang salah. Kerana dari itu, besarnya rahmat Allah kepada kita sehingga berkali-kali terjatuh hanya untuk kita kembali kepadanya. Assalamualaikum. Ufah? Hanan, lewat balik hari ni? Ingat kau dah tidur.
Awak apa tu? Hanan, awak tak solat isyak lagi kan? Belum. Nak solat dah ni. Hanan! Siapa je yang tidak sedar dirinya serjauh dari landasan Tuhan, tatkala melihat orang lain sedang berlumba-lumba di jalan ilahi. Tetapi, aku masih di sini, malu untuk mulakan walau hanya selangkah. Saya penat dah jadi sempurna. Tak ada siapa suruh jadi sempurna pun, Ulfa. Cuma ingat sisihkan diri awak sebelum ni. So kau budak kecil lagi lah Hanan. Saya dengan dia borak dekat WhatsApp je tau. Bukan macam awak keluar dengan siapa-siapa tau malam-malam tu. Ulfa, betul ke ni nak pergi? Awak ni kenapa Hanan? Kita orang nak jumpa dekat tempat public kot, tempat ramai orang. Bukannya berdoraan kat tempat gelap. Lebih baik awak fikir pasal diri awak je. Saya tahu, jauh dari sudut hati awak tahu benda ni salah. Saya tahu, iman manusia tu naik dan turun. Tapi, bila saya dapat duduk dengan kawan yang selalu berusaha dalam perjuangan iman, saya rasa beruntung. Tak apalah. Oh, lagi satu. Agaknya, macam mana Allah pandang kita? Bila dia sayang sangat ke hamba dia, rezeki makan, minum, semua cukup. Tapi, kita tetap pilih cinta selain cinta dia. Tak tahu keliru, mengapa kau menguji begini? Apa kau mahu dari diri aku? Lama ku cari jawapan agar hatiku mula tenang dan lega, reda. Akhirnya ku temui, baru aku fahami mengapa tidak berhenti engkau menguji. Kadang sesuatu yang kamu tidak suka itu baik untukmu, dan sesuatu yang kamu suka itu sebenarnya tidak baik untukmu. Kadang, kangen yang membimbing kita pulang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa di dalam jiwa. Itulah tanda kasih Tuhan yang hadir melalui insan yang terpilih. Ya, aku yang dulu-dulu aku bengang, hari-hari ku marah, aku buta mata, hati tak tahu mana arah. Ronta mati ada otak, aku melala, terima takdir dia. Aku pendam, ego ku parah.